Nak sampai ke Rata Citang ni kan, kita kena lalui ke Kelapa Sawit, Kadang-kadang Kelapa Sawit. Ada perumahan, ada perkuburan Cina. Ha. Ini tempat orang, kita kena respect lah, hormat sikit. Jangan jerit-jerit, gelak-gelak. Tempat orang ni, bukan tempat kita. Bila dah masuk area kampung ni, kena slow-slow lah. Jangan bawa racing, jangan berlumba. Oh, ini rupa jalan ni selama ni aku tengok ni. Jalan ni lah dekat highway. Selama saya lalu atas dia ni, teringin saya nak lalu. Oh, tu lah, dah nampak dah. Itulah air terjun yang boleh nampak di tepi highway. Nampak tak guys, sebelah kiri anda guys, air terjun tu, Masya Allah. Indahnya ciptaan Tuhan. Bayar pun bayarlah, janji boleh masuk. Okay, sekarang ni destination nak pergi ke Cameron Highland. Saksikan anda dengan suasana hijauan hutan dalam masa beberapa saat. Nikmatilah dia. Kes ni. Oh, lori terbalik lah geng. Aduh, semoga dipermudahkan lah segala-galanya. Apa halu, ui, kesian dia. Semoga dipermudahkan segala-galanya. Amin.
sampai sudah dari Latas Kijang. Latas Iskandar. Saya dah sampai Latas Iskandar. Saya berada di Latas Iskandar. Nampak tak? Nampak tak guys? Tadi kita Latas Kijang, sekarang kita Latas Iskandar pula. Okay guys, dah sampai dah. Tak silap saya tanah rata kot. Ni tanah rata dah ni. Tanah rata dah ni. Nak cari pergi nak singgah pump station, nak cari pump station. Kawan pula ada problem sikit motor dia ni. Nak check lagi, ada yang kurang angin, ada yang isi minyak. Inilah dia asam garam kalau main motor. Tak kira motor besar ke, motor kecil ke, inilah dia punya penyakit. Ada yang rezeki baik, panjang perjalanan dia tak ada masalah. Kalau rezeki kurang enak, mungkin ada masalah. Minyak cepat habis ke, mungkin cepat panas ke, itulah masalah-masalah yang sering dihadapi. Jangan nak berhenti sini je, jangan berhenti depan lagi. Shell, Shell jangan nak berhenti kat Shell, ke depan Shell. Macam ni ada Shell nak sebelah kiri ni. Sampai dah. Spot tempat kegemaran mak motor untuk isi minyak, buat apa-apa lah segala lagi ni setiap akan pergi sini. Makan di dalam situ. Okey, jom kita dah habis makan semua. Kita gerak. Sembayang ni. Jom pergi sembayang jom. Guys, terjebak saya beli jagung susu. Sebab tak teringat pula benda ni. Rupanya wife saya suka benda ni. Terus saya pergi beli tanpa banyak soal. Janji adalah sikit-sikit nak bawa balik di Kuala Lumpur kan. Betul langsung tak ada. Okey. Lepas ni kita nak pergi balik ke simpang tu, dekat Shell. Lepas tu balik ikut Sungai Koyan. Okey. Taklah panjang sangat dia punya pasar malam dia. Jadi more kepada barang-barang yang tanam kat sini lah. Pasar malam dekat Tanah Rata tu. Kalau dah masuk situ mesti kena beli sebab benda tak ada tempat lain. Kat situ je ada. Kena beli. Okay guys, kita jumpa lagi. Stop dulu ya.